Kia Fronti. Kia Fronti dikelaskan dalam segmen C, mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2024. Terdapat 3 generasi sepanjang ianya diperkenalkan. Namun yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi pertama Kia Fronti dengan bentuk bodi coupe yang digelar sebagai Kia Coupe ataupun Fronti Coupe. Kereta sport daripada Kia ini menggunakan enjin 2.0 liter MPI, mampu menghasilkan kuasa 198 horsepower dan 198 Nm torque. Saya boleh katakan pada hari ini merupakan antara kereta sport yang agak berbalik untuk dibeli jika korang tidak pentingkan kelajuan. Harga pasaran terpakai untuk Fronti Coupe pada hari ini bermulanya daripada harga RM19,000 sehinggalah RM25,000 bergantung pada tahun serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut.